Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So dekat sini saya akan tunjukkan dekat korang secara real time macam mana kita boleh buat marketing secara automation tanpa guna sebarang nombor phone kita. Dan yang paling best, marketing kita boleh bergerak setiap hari selama 24 jam. Bukan kata 24 jam tu, setiap jam iklan kita bergerak ke dalam group overseas setiap masa. Dan yang paling best, kita tak perlu nak setting setiap hari, kita tak perlu nak tukar ayat ataupun nak ubah suai dan sebagainya. Dan iklan kita tu selagi mana kita tak ganggu, selama setahun, 2 tahun iklan kita bergerak secara automatik. Dan yang paling best dekat sini, apa yang saya nak sampaikan dekat anda sekejap lagi, anda boleh tengok video ni ya. Korang percaya tak apa yang saya katakan ini? Bila kita sebut bab income, semua orang nak tahu. Betul tak? Tak betul. Okey, tapi orang tak ramai yang tahu tentang nak buat marketing ni bukanlah kerja yang mudah. Apatah lagi kalau kita nak promote market dekat Malaysia pun tak semua orang tahu. Saya percaya orang yang masuk dalam grup saya ataupun orang yang sedang tengok video saya ni bukan kata orang muda, tetapi ada juga orang yang dah berumur. Sebab tu saya wujudkan kelas ini supaya anda boleh buat marketing dengan mudah. Jadi kalau dulu orang kata nak buat marketing ni susah, sebenarnya tak susah pun. Dulu orang kata nak buat marketing ni risau kena bank. Tak perlu risau nombor nak kena bank. Sebab saya akan tunjukkan kepada anda semua macam mana saya boleh hantar bukan 1000 grup, bukan 2000 grup, tetapi beribu-ribu grup secara automatik dekat market overseas. Dan potensi audience yang boleh nampak iklan kita ni bukan ribu user, tapi potensi kita adalah berjuta-juta trafik yang orang boleh nampak iklan kita. Cuma sama ada kita pandai tarik trafik ataupun tidak sahaja untuk perkenalkan apps Honeygain ni. Okey, pertama sekali sebelum saya nak mula, saya nak tunjukkan kepada anda semua. Okey, so yang pertama sekali dekat sini korang perasan tak dekat sini? Ini adalah akaun untuk saya monitor grup-grup daripada overseas. Kalau korang perasan kat sini ada grup yang 100 lebih user. Ini sebab saya padang chatting lah. Saya clear all supaya korang boleh nampak lah kan. Sebenarnya mesej tu dah banyak dah. Okey. So nampak tak ada yang 400 lebih. Okey. Okey, macam-macam jenis grup, ada yang 800 lebih user. Ni semua grup-grup overseas, bukan grup dekat Malaysia. Sebab saya tengah buat kelas tentang macam mana kita nak jalankan income digital, iaitu USD dollar dekat market overseas. Sebab market overseas ni dia lebih besar. Kita tak terhad kepada market Malaysia saja. Okey, so sekarang ni kita nak fokus kepada macam mana kita boleh buat marketing secara automation tanpa kita perlu post iklan secara menu. Dalam bahasa mudah, kalau kita biasa kita tahu sebelum ni kan, nak buat marketing ni susah. Sebab apa? Sebab satu, nak kena post menu. Saya percaya semua orang ada kerja hakiki. Semua orang sibuk dengan urusan kerja, sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan macam-macam lagi lah orang kata kan. Nak buat income pun tak sempat kan. Kalau nak buat income ni, bila kita nak buat marketing, yes, of course orang akan rasa susah. Sebab nak marketing ni kita kena buat secara menu. So bayangkan kalau ada 2000 group, takkan nak send satu-satu, betul tak? Tapi bila nak buat marketing pula, kalau orang tahu cara macam mana nak menguasai automation, biasanya nombor ni kena bank. Lepas tu nak marketing ni tak tahu cara. Sebab tu saya wujudkan panduan ini, iaitu kelas ini, macam mana kita boleh selesaikan masalah tu semua. Tak kira lah anda yang sedang tengok video ni, walaupun anda dah berumur pun, stay boleh buat, tak perlu risau. Okey, pertama sekali anda tengok dekat sini, ini semua grup-grup overseas yang saya dah join. So banyak sebenarnya. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey kita tengok sama-sama. Tak sampai lebih kurang 3 minit. Korang tengok dekat sini ya. Nampak tak? Korang nampak tak? Saya tak buat apa-apa langsung. Okey, nampak tak? Tepat pukul 10:04 minit. Nampak tak iklan saya keluar? Ad sponsor. Nampak tak? Okey, kalau korang perasan dekat grup ni, nampak tak ada 1000 lebih user. Ini baru satu grup. So bayangkan kalau kita ada 3000 grup, 5000 grup ataupun lebih daripada tu. Dan tak perlu risau pun kalau kata korang tak ada grup overseas, saya bagi dekat semua user dekat dalam grup saya, untuk 250 user terawal, semua akan dapat 2000 listing group ADS untuk kita fokus kepada based on market overseas. Nampak tak? Kalau korang kata nak buat marketing ni susah, tak susah pun. Korang tengok, ada saya sign satu-satu, ada saya hantar satu-satu iklan. Tak perlu pun. Nampak tak kat situ? Mudah tak mudah?
Jom kita tengok sama-sama. Okay, nampak kat sini. Ni ada grup yang 500 user, adalah grup yang kecil, ada grup besar, ada grup puluh ribu. So banyaklah jenis grup kan. Kalau korang perasan dekat sini, kita tak jual barang pun, kita tak perlu promote produk pun, kita tak perlu nak closing customer daripada Mak Saleh pun. Kita cuma sampaikan, orang kata apa, iklan awareness supaya orang tahu tentang apps ni. Dan bila mereka register saja, kita boleh generate profit, income passive secara autopilot. Nampak tak kat situ tadi? So bayangkan dekat sini, saya tunjuk kat korang Okey, korang bayangkan dekat sini, saya bagi 2000 listing. And then dekat dalam kelas saya nanti, saya akan tunjukkan dekat korang macam mana korang boleh dapat group tu. Bukan kata 100 group, bukan kata 1000 group, 2000 group, 3000 group dengan sangat-sangat mudah. Bukan kata dekat based on satu country, dua country saja, tetapi banyak country yang kita boleh dapat group overseas ni dengan sangat-sangat mudah. Okey, kita katakanlah korang rajin lah. Okey, first time ni kita nak mula, korang dapat 7000 group. Okey, kali dengan setiap group ni kita ambil paling minimum lah, kita boleh ambil setiap group ni ada 500 user. Maksudnya iklan anda akan sebar secara automatik dekat 7000 group ni, dan berpotensi untuk user traffic yang boleh nampak iklan kita hampir 3.5 juta. Tapi kita faham lah, bukan semua orang online setiap masa, bukan semua orang tengah online kan. Tapi kita ambil lah dalam 10% ataupun 5% yang nampak iklan kita pun, takkanlah kita tak boleh nak tarik mereka tu dah start apps Honey Game. Nampak tak dekat situ? Sebab iklan yang kita keluarkan nanti bukan dalam bahasa Melayu, kita keluarkan dalam bahasa English. Faham tak? Faham tak? Dan ini saya letak minimum tau. Saya belum kira tadi, macam kita tengok tadi ada grup yang 1000 lebih, ada grup yang 4000 lebih, ada grup yang 500 user, ada grup yang 300 user. Tapi saya ambil contoh, ada grup yang tinggi, bagi grup yang kurang-kurang user tu kita letaklah ahli minimal 500. Tapi bayangkan kalau kita katalah 1000 user. Okey, nampak tak? 7000 grup, kalau kata kita letak 1000 user lah. Sebab ada grup yang puluh ribu, ada grup yang 7-8 kita ambil topak-topak dekat grup yang kurang lah, kita kata contoh. Okey, nampak tak? Potensi audio tu boleh jadi 3 juta hingga 7 juta orang. Okey, katakanlah kita ambil 1% yang nampak, bermaksud 70,000 orang berpotensi untuk nampak iklan kita. Takkanlah kita kata benda ni susah untuk kita nak buat marketing. Yes, of course. Kalau dulu kita rasa macam nak buat marketing tu susah, betul tak? Nak promote iklan, of course orang kata susah kan. Apatah lagi kita nak jual barang, betul tak? And then yang kedua, kalau nak buat marketing terpaksa buat iklan secara manual. Yes, saya faham. Bukan semua orang ada masa. Ada orang dia bekerja, ada orang sibuk dengan urusan urusan hakiki. Sebab tu saya buat satu sistem yang di mana anda boleh pakai secara percuma sahaja. And then sistem tu tak perlu bayar langsung pun. Okay, so nampak tak kat situ? Okay, kalau anda perasan kat sini, nanti dekat kelas saya nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat marketing strategi gerila. Kalau anda perasan dekat sini, nampak tak ad sponsor 1, ad sponsor 2, ad sponsor 3. Walaupun DP dia semuanya sama, tetapi setiap server bot ni ada peranan masing-masing. Maksudnya katakanlah saya ada 7000 group. Satu bot saya letak 1000 group. Bot yang kedua saya letak 1000 group lagi. Bot yang ketiga saya letak 1000 group lagi. Tapi setiap group ni adalah group yang berlainan. Faham tak dekat situ? Group yang berlainan bermaksud ketiga-tiga staff saya ni akan buat marketing setiap jam selama 24 jam, dan selagi saya tak tutup iklan tu, selama setahun lah iklan saya jalan. Nampak tak kat situ? Best tak best? Kalau anda kata marketing ni susah, sebenarnya tak susah pun kalau kita tahu cara, betul tak? Katakanlah anda buat projek ni, okey, projek income digital ni, anda tengah bekerja. Yes, of course kita pergi kerja macam biasa, tak ganggu pun kerja hakiki kita macam saya bagi tahu tadi. Sebab marketing ni dah dibuat secara automatik oleh robot. Dan kalau anda kata susah lah nak buat marketing ni sebab kita tak tahu macam mana nak promote, tak perlu risau sebab saya dah sediakan copywriting dalam bahasa Inggeris yang kita boleh copy and paste sahaja. And then selepas itu kita pakai sistem ini, nak buat tak sampai 3 minit pun. Nanti saya tunjukkan dekat korang. Okey, so kita tengok ni nak buat sistem ni tak sampai 3 minit pun. Kalau kata korang kata susah nanti nak buat benda tu, bagi tahu dekat saya tolong buat. Nampak tak? Tulis nama, tulis username saja. And then siap.
Nampak tak? Tapi semua orang akan dapat percuma bila anda join kelas saya nanti. Dan kalau mungkin ada segelintir yang pernah belajar benda ni, tetapi kali ni adalah sangat-sangat unik. Sebab apa? Kita bukan fokus kepada benda-benda yang tak berkaitan. Kita hanya fokus kepada based on macam mana nak buat income USD dan macam mana nak marketing secara automation. So jelas tak kat situ. And then siapa yang join paling terawal daripada 250 user terawal ni, saya bagi free 2000 listing group overseas daripada pelbagai negara, dari pelbagai niche dan audience. Anda tinggal join dan sistem kita buat automasi setiap, orang kata apa, setiap masa lah. So jelas tak kat situ. Okay, so kalau anda perasan kat sini, semua orang nanti dia akan ada server bot masing-masing. Maksudnya bukan kata saya guna sistem yang sama, anda pun pakai sistem yang sama. Tak. Setiap orang akan ada server bot masing-masing dan setiap orang boleh guna unlimited. Tak ada nak kena bayar lepas ni orang kata apa, kos RM3 ke, kos RM5 ke, kos RM10 ke, ataupun sewa bulanan ke, tak ada. Dengan sekali bahaya saja, RM69 join kelas saya, macam mana saya akan ajar, macam mana blueprint saya selama ini saya bawa, macam mana saya buat marketing automation, and then macam mana apa copywriting yang saya selalu guna, and then macam mana sistem yang bekerja untuk kita setiap masa. Korang just perlu cari group saja. Katakanlah korang mungkin saya bagi 2000 listing group nanti kan. Katakanlah korang nak agresif lagi marketing korang, mungkin sampai 10 juta user, mungkin 20 juta user, kita tak tahulah kan. Sebab korang, kalau korang buat benda ni pun tak rugi pun, sebab itu adalah kata apa, kalau benda tu menjadi income tu pergi dekat korang juga nanti. Faham tak? Faham tak? So bila korang kata apa, korang guna sistem ni nanti tak ada masalah, unlimited. Dan saya akan tunjukkan macam mana kita set sekali saja iklan tu jalan berapa jam. Kata kalau kita nak sejam sekali, dia jalan setiap sejam. Selagi mana kita tak tutup, selagi itulah dia jalan. Kalau kita tutup data, kita off handphone, stay iklan kita jalan setiap masa. So nampak tak kat situ? Jadi tak ada lagi alasan orang kata marketing ni susah. Susah lah Tuan Azan nak marketkan kata apa, honey gini dekat market overseas. Tak perlu risau sebab saya sediakan 2000 listing. Kalau anda korang kata saya nak cari lebih banyak group, jangan risau. Dalam kelas saya nanti saya tunjuk macam mana nak dapatkan beribu-ribu group overseas daripada pelbagai negara. Kata kalau anda nak daripada UK, nak daripada Amerika, nak daripada Brazil, nak daripada Argentina, nak daripada Perancis, semuanya boleh. InsyaAllah. Kalau korang nak belajar, stay tune dekat dalam group ni dan tunggu next info saya macam mana nak join kelas ni. Untuk 250 user terawal, RM69 saja saya buka kelas ni dan masing-masing akan dapat 2000 listing group untuk kali pertama dan base yang pertama ni saja. Itu saja saya nak share kepada anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.